Salam semua. Krisis dalaman Parti Bersatu kini dilihat kritikal. Apa yang sebelum ini dianggap sebagai proses disiplin parti, kini mula dilihat sebagai satu gelombang pembersihan yang berpotensi memusnahkan kekuatan parti itu sendiri. Penganalisis politik, Dr. Mazlan Ali berpendapat, ramai pengasas dan pemimpin asal Bersatu sudah tidak lagi berada dalam parti. Menurut beliau, kelompok yang masih mendominasi Bersatu hari ini kebanyakannya terdiri daripada bekas pemimpin PKR yang menyertai parti itu sekitar tahun 2020 ketika berlaku perubahan kerajaan. Keadaan ini menimbulkan persoalan besar tentang identiti asal Bersatu. Parti yang dahulu dibina oleh kelompok pengasas tertentu kini dilihat semakin jauh daripada akar perjuangan awalnya. Dr. Mazlan mengibaratkan tindakan menyingkirkan terlalu ramai tokoh utama seperti pembedahan membuang tuma. Namun, akhirnya seluruh anggota badan turut rosak dalam usaha menyelamatkan parti. Terlalu banyak kekuatan dalaman dikorbankan. Lebih membimbangkan, tokoh-tokoh yang tersingkir kini mula membentuk kekuatan politik baharu menerusi gerakan reset yang dikaitkan dengan Datuk Seri Hamzah Zainuddin. Menurut dakwaan semasa, seramai 19 ahli parlimen Bersatu dikatakan berpihak kepada Hamzah Zainuddin. Dalam masa sama, Muhyiddin Yassin pula didakwa hanya memiliki sokongan sekitar 6 ahli parlimen yang benar-benar setia kepadanya. Bukan itu saja, lebih 120 ketua bahagian Bersatu juga dikatakan mula menyokong gerakan reset. Perkembangan ini memberi gambaran bahawa cabaran terhadap kepimpinan parti kini bukan lagi kecil atau terpencil. Persoalan utama sekarang ialah sama ada Bersatu masih mampu bertahan atau kumpulan yang pernah disingkirkan itu akhirnya akan muncul sebagai kuasa politik baharu yang lebih kuat dalam lanskap Perikatan Nasional. Sama-sama kita tunggu dan lihat. Sekian dulu. Jangan lupa like, share dan subscribe politico.my.